Okey Dayan, bila lagi kalau tadi kita tengok buat persembahan di Hmm. pentas AJL kan, bila lagi lagu Dayan pula lah, tak lama lagi kan? Mungkin ada ke? Kalau ada rezeki, adalah kan. Kita tak tahu. AJL ni salah satu pentas paling berprestij kat Malaysia. Dapat perform Jangan Lupa Jaga Dirimu tadi pun dan dah cukup bersyukur. Apa perasaan bila yelah kali pertama kan di hadapan halayak ramai di stadium. Uh, Pertama kali dekat AJL, macam mana nak cakap, happy sangat. Mhm. Sebenarnya dah sangat excited, lebih daripada nervous sebenarnya. Yang patutnya macam nervous kan, tapi dah rasa macam satu platform yang sangat besar dan satu opportunity yang sangat berharga untuk Dayan. Jadi happy sangat sebenarnya. Adakah lepas ni akan lagi keluarkan mungkin lagu-lagu yang terbaik? InsyaAllah Dayan akan try. Sebab kat luar sana ramai power ballad, power vocal houses, tapi mungkin genre Dayan tak berapa banyak lagi. So mungkin kalau ada rezeki Dayan akan ketengahkan genre Dayan. Mungkin nak tanya Dayan, siapa favourite malam ni? Sebenarnya tak Kena pilih. I tak dapat tengok, masalahnya duduk backstage je. Jangan nak kena pilih, tahulah. Pilih kawan I lah, Aisyah Retno. Nampak tak? Bias. Go Aisyah.